tu ada saraf tersepit juga. Tidur pun tak boleh tidur tuan. Terlentang tak boleh lama. Kiri tangan tak boleh nak bengkok-bengkok. Dah ganggu psikis. Saya cuba nak nampak sihat depan suami dengan anak. Sebenarnya saya tak lalu. Saya tak larat pun. Masak pun dah lama, tak boleh berdiri lama. Kadang saya ikhtiar juga. Saya fikir macam ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi wa hanal azmu minni wasta'ala rasu shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shakiyya. وإني هبت الموالي ورائي وكانت امرأتي غافرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا لقد صدق الله رسول له رؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخالقين رؤوسكم ومقاصرين لا تخافون فعلم ما لم من دون ذلك فتحا قريبا. Wahai jin-jin fasik yang beradab tubuh ini, keluar kalian demi mentaati perintah Allah. Keluar apa lewat sedawa lewat muntah demi mentaati perintah Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Tegak-tegak duduk pegang. Okey. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ghafurur rahim. Fa in tawallaw faqwasallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Keluar kalian semua. La ilaha illallah. وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر الرب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل إلينا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه يقول شبهنا إلى الله شططا. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi billahil alil azim. Qul u'ilaya nazafana aru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jar rabbina ma takhadha sahibata wa la walada wa annahu wa yaqulu syabihuna ila Allah syatata. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasa kepala, dada, ringan, nafas semua? Rasa apa? Tahu, saya rasa pelik lah dengan diri. Saya rasa macam kosong. Tiba-tiba rasa kosong? Rasa kosong. Saya dah biasa membawa badan, kepala, hati semua tu macam berat. Tadi macam bila badan dah kosong, bila saya jalan tu macam ni sikit. Jadi bila kita dah mendapat nikmat Allah Ta'ala, kita bersyukur pada macam Allahu Akbar. Terus sujud je. Macam mana duduk? Atas duduk sujud duduk? Ni, boleh lipat kaki. Boleh duduk dah atas kaki. Subhanallah, nampak tak? Badan hilang, ringan semua. Kaki boleh lipat semula, sakit tunduk. Tak boleh macam ni. InsyaAllah video ini nanti akan kita simpan dalam kenangan kita. Kerana episod ini episod langka. Masalah puan ini masalahnya berpunca daripada masalah RA ataupun rheumatoid arthritis. Dalam bahasa Melayu kita ni dipanggil penyakit lupus. Penyakit lupus ini menyerang 200 orang perempuan, 50 orang lelaki. Tak terkecuali kena juga. Seluruh tubuh menjadi radang. Daripada siku, pergelangan tangan, bahu, lutut, pinggang, buku lali, jari ni semua jadi tegang, pesakit akan merasa sangat-sangat radang dalam tubuh dia. Dia sampai tak boleh gangguan fikiran dan sebagainya. Tak boleh kena matahari, duduk dalam bilik je. Faham tak? Suami saya tak, saya cakap dengan suami saya panas kan. Dalam aircon saya ni berpeluh-peluh. Saya cakap dia, saya tak boleh, jangan tutup aircon. Saya cakap kalau saya panas tuan, bila api tinggi agak ada tu. Saya tak tahan sejuk. Saya tak tahan sejuk.